Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my channel. So first of all, terima kasih kepada korang yang sudi tengok video ini dan terima kasih kepada yang dah subscribe, dah like, dah share, dah komen kat video aku yang lepas-lepas. Terima kasih banyak-banyak. Aku hargai sangat-sangat korang. Terima kasih sangat-sangat. Dan sebelum aku terlupa kepada korang dah like, dah share, dah komen everything dekat channel aku ni, korang tekanlah sekali subscribe tu, tekan loceng kat situ je. So bila aku upload video baru, korang akan dapat notification dan korang akan tengok video baru tu. Betul tak? So untuk video kali ni aku nak buat video versi Squid Game. Opa, cinggu, sarang hea. Tak ada korang, tak ada. Aku bukan nak buat react tengok drama Korea ke apa. Aku still nak buat lagi chat seram Malaysia. Aku still nak buat lagi reaction sebab aku suka sangat dengan chat seram Malaysia ni. Aku tak tahu kenapa sebab aku rasa semua orang pun suka tengok tau. Macam kita react chat seram tu sama-sama kan. Kita tengok sama-sama. Maksudnya kita tengok sama-sama dan kita react sama-sama. Mungkin cara kita react berbeza tapi jump scare tu tetap sama. Untuk video kali ni aku nak buat react chat seram Malaysia. Okay, versus Squid Game. Dan tengok dekat chat seram Malaysia ni, dia buat versi macam seseorang ni berada dalam tempat permainan kat Squid Game tu. Korang tahu kan siapa yang tak tengok cerita Squid Game tu? Dia punya permainan dia yang ada malah aku tak boleh nak cakap kat sini kan, yang ada bun-bun-bun tu kat situ kan. dah. Jangan bergerak nanti kena tembak. Okay. Real sangat weh. Aizat. Amin. 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 Kau kat mana Amin? Ya. Kenapa Aizat? Tiba-tiba je chat. Tak kerja ke? Amin, jangan ke mana-mana. Teman aku Amin. Lah. Kau dah kenapa tu? Macam ada sesuatu je ni. Aku takut. Aku tak tahu aku kat mana. Tadi aku tidur. Aku bangun-bangun. Aku dah ada dekat padang. Hah? Padang? Kau sorang-sorang je ke? Ada orang lain tak? Ada. Tapi diorang semua tak sedarkan diri lagi. Dekat padang mana? Aku tak tahu. Tapi aku nampak macam ada patung gergasi dekat hujung padang ni. Dan ada 2 orang pakai baju merah. Weh. Pada mana tu? Aku pun tak pernah nampak. Weh, tu pada Squid Game lah weh. Apa kau ni Amin? Aizat. Itulah, aku pun tak tahu. Kenapa ada 2 orang pakai baju merah dekat situ Kau kenal tak? Tak tahu. Tapi dia macam sedang menunggu sesuatu. Tolonglah aku takut. Sabar. Kau jangan panik. Aku dah buat report polis. Aku dah bagi nombor kau. Sekejap. Kalau cerita ni betul-betul real. Betul-betul macam okay.
Patut kau call polis. Kalau kau tengok cerita sebenar Squid Game tu, 3 musim weh. Bertahun polis tu cari pulau tu tak jumpa-jumpa. Last, bila semua dah mati dalam cerita tu, Hyung! Weh! Hyung! Weh! Tu je. Tu polis Korea Kalau polis Malaysia, aku rasa memang sekejap je lah tertangkap frontman dengan kuncu-kuncu dia ni. Yang pakai topeng merah ni, baju merah topeng, bertopeng ni kan. Hyung weh! Gedik kan aku. Okay, sambung. Diorang tengah mengesan kedudukan kau. Yelah, cepat sikit. Aku rasa aku kena colek. Kejap. Kalau dalam cerita Squid Game yang asal yang dari Korea tu, diorang tak boleh pegang telefon tau. Anything barang peribadi diorang semua disimpan rapi, di macam tak boleh gunalah. Diorang tak boleh buat apa-apa. Pisau ke senjata pertahankan diri pun tak boleh. Memang masa diorang dah buka-buka baju apa semua tu kan, memang barang peribadi diorang semua guard yang pakai baju merah tu dah simpan, betul tak? Sebab baju aku pun dah tertukar. Ada nombor dekat baju aku. Nombor? Wow. Song Gi-hun. Aizat jadi Song Gi-hun. Aku pun 456. Mungkin nombor bilangan kot. Sebab orang lain pun sama baju macam aku. Semua ada nombor. Macam pelik je. Kau ingat ke kejadian sebelum kau tidur tu? Aku tak ingat. Yang aku ingat cuma ada orang luar datang bagi aku kad. Ini kalau kat Malaysia ni Squid Game ni tak sampai musim ketiga ke? Musim pertama tu dah habis dah. Punya cekapnya polis Malaysia kan. Tak apa tu weh. Lepas tu, entahlah. Aku ambil lah nak tengok. Lepas tu dia terus belah. Kau ingat tak muka dia? Aku cuma ingat yang dia pakai baju merah je. Ya Allah, amin. Kenapa? Baru aku perasan baju dia sama dengan baju orang yang dekat hujung padang tu. Kau biar betul. Jadi dialah yang colek kau. Otokay. Aku takut. Sabar Izzat. Kau cuba tengok sekeliling kau. Ada jalan keluar tak? Tak ada, Amin. Betul, memang susah nak keluar dari sini. Melainkan kau kena menang. Belakang aku cuma ada dinding. Itu lukisan? Ya. Kami semua dah terkurung dekat sini. Macam ada sesuatu yang diorang nak kami buat. Yang lain dah sedar. Jap, aku nak pergi tengok. Okey. Hati-hati. Beberapa minit kemudian. Okay, Aizat typing. Amin? Amin? Ya. Diorang semua dah sama macam aku. Tak tahu apa-apa. Aku tanya dah. Diorang pun tak ingat juga.
Ramai ke kat situ? Ramai. Ada 456 orang. Ramai juga. Amin. Patung tu tiba-tiba gerak lah. Hah? Ada suara. Game dah start lah maknanya. Aku tak tahu datang dari mana. Macam speaker. Suara? Dia cakap apa? Aizat? Aizat? Okay, Aizat masih typing. Amin! Dia cakap kami akan dipaksa main satu permainan. Kami kena lari sampai ke patung tu dalam masa 5 minit. Kami kena lari apabila lagu dimainkan. Kalau lagu tu berhenti, kami pun kena berhenti. Apakah? Aku tak faham. Main apa ni? Aku pun tak tahu. Tapi aku dengar diorang cakap permainan ni permainan Squid Game. Kenapa mesti berhenti kalau lagu tu dimainkan? Tak tahu. Kejap Aizat. Nanti kau biar diorang dulu lari. Kau yang terakhir lari. Kau tengok dulu macam mana keadaan dia. Okey, baik. Beberapa minit kemudian. Amin? Lagu dah start. Game dah mula. Okey. Kau tunjuk kejap. Tengok apa jadi. Ya Allah, Amin. Kenapa? Aizat? Aizat? Aizat, jawablah. Diorang dah kena tembak. Ya Allah, kau biar betul. Sumpah weh. Diorang dah mati. Tolong aku, Amin. Aku takut. Sabar Aizat. Masa dah suntuk ni. Ada lagi 2 minit. Aku takut. Kalau aku tak lari, diorang akan bunuh aku juga. Jadi kau terpaksa main lah. Aizat? Aizat? Jawab. Aizat?